FM. Ni tak ada kursi ke? Dah tak habis lagi sebenarnya. Oh, okey. Sekejap tak habis makan lagi. Saya nak ambil lauk lain pula. Tunggu sekejap. Sorry. Tak habis makan lagi. Sorry. Awak boleh tak nak perempuan itu? Oh, sorry. Ni tempat kita nak letak banyaknya. Sorry. Tak habis makan lagi. Kau rasa kan? Dia buat makanan ni satu kepala berapa ringgit? RM12.3 tu. RM12.3 sekarang. Kau rasa betul-betul kalau macam gini murah ni, aku rasa dalam RM7, RM6 tu kepala. Kau agak rasa pelamin tu berapa? Pelamin tu RM12,000 aku rasa tu. Tak Tak sampai. Cuba kau tengok. Bunga macam bunga fake. Bunga plastik. Aku tak rasa tu fresh flower. Kau tengok tu. Kau tengok tu. Apa benda baju tu tak panas ke? Jap. Kau tengok mak pengantin pakai. Aku rasa dia over lah pakai daripada pengantin. Kau nak saudara mara dia. Semua baju nak sedondon. Tapi kenapa dia tu? Ya ampun. Aku tengok macam dari tudung sampai ke kasut sama. Tak boleh lah pakai macam tu. Adik. Sama lah macam kau. Kau tengok aku. Baju tak cantik. Kau rasa tak nasi dia? Nasi tak bersedap gulai dia. Okey lah. Sardin. Ni kau jumpa kat mana? Aku tak jumpa pun tadi. Ya Allah, macam keras tadi. Minyak lah. Tak boleh. Weh, kuih dia sedap Kau ni. jumpa kat mana ni? Tu depan tu, ustaz depan tu. Si sedap ni. Oh. Dah, kau dah pegang, kau kena makan. Tak nak lah, kau keras. makan. Weh. Oi, ayam. Tapi masa kau makan kat kenduri Cik Yah hari tu, dia ayam goreng rempah. Ni kecil je. Aku punya itu besar seekor ayam. Melampau. Komplain banyak. Makan dah habis. Aku tak makan lagi. Mak dia nak kahwinkan anak perempuan dia tu sebabnya yang lelaki tu banyak duit. Aku dengar cerita lah. Aku dengar cerita bapak dia buat loan nak buat kahwin ni, kau tahu tak? Kau dengar cerita lah ni. Aku dengar cerita kepada cerita orang yang cerita tu. Memang buat loan lah. Betul lah yang aku dengar cerita mak dia kahwin sebab harta. Ni aku dengar cerita lah. Yang perempuan tu nak kahwin sangat sebab mak dia suruh yang mengantin lelaki tu banyak duit. Bapak dia punya harta. Aku dengar cerita lah. Siapa yang cerita ni? Siapa yang cerita ni? Aku dengar cerita lah. Kat sini kan ramai jiran kita. Hot FM. Selamat pagi, bos. Apa kata? betul. Bos ikut saya pergi